Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng kebun. Mungkin ni hari akhir kami menjamu selera di kebun sebelum tibanya Ramadan. Kali ni saya ambil 3 ulam yang selalu kami rebut dengan belalang. Jarang kami dapat makan ulam-ulam ni sebab belalang lebih cepat makan. Hingga kan ada kawan-kawan saya yang nak ulam ni tak dapat saya nak beri. Sebab jarang ada. Ulam-ulam yang saya maksudkan tu, pucuk putat, pucuk gajus atau janggus atau ketereh dan pucuk cabang 3 atau tinggik burung. Sebelum kami makan tengah hari tadi, bos kebun ambil kelapa muda. Bos kebun juga ambil daun pisang. Senang makan beralaskan daun pisang ni. Makan beralaskan daun pisang ni baunya wangi. Pinggan dan mangkuk pun senang nak basuh nanti. Tak berminyak-minyak. Ni pokok gajus kami. Dulu selalu kami pruning untuk rendahkan. Sekarang saya tak bagi lagi bos kebun pruning atau cantas bagi rendang. Sebab bila cantas baru nak tumbuh pucuk baru, belalang dah makan dulu. Samalah macam pokok putat ni. Saya nak biarkan saja pokok-pokok ni tinggi dan merimbun supaya pucuknya belalang dapat makan dan saya pun dapat makan. Bukan belalang saja, serangga lain pun suka makan. Yang ni pula pucuk tinggik burung. Musim panas sekarang ni banyak buah markisa yang dah masak matang di pokok. Nanti boleh tengok ya macam mana bos kebun makan buah markisa ni. Selain dicampurkan dalam air. Satu cara makan yang agak aneh tapi sedap. Isi buah markisa ni bos kebun makan bersama nasi. Kalau nak tahu rasanya, boleh cuba. Saya pun suka. Sambil saya makan nasi, saya makan buah markisa ni sebagai ulam. Memang nampak macam pelik, tapi bagi kami, memang sedap. Isi markisa dimasukkan dalam air kelapa muda ni, biasa saya tunjuk. Tapi makan dengan nasi, baru hari ni kami tunjuk. Kalau ada buah markisa di rumah, boleh cuba makan dengan nasi. Cuba sikit dulu kalau tak biasa. Alhamdulillah, berselera kami makan tengah hari ni. Licin bekalan kami.